Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ada satu orang laki-laki duduk di tengah padang pasir. Fasami'a sautan fi sahabah. Tiba-tiba dia dengar bunyi satu suara daripada segumpal awan. Daripada gumpalan awan tu terbit satu suara. Kata suara tu, dia kata isqi hadiqata fulan. Suara yang mai daripada awan tu kata, dia kata hangpi juruh, hangpi siram kebun kepunyaan si Fulan. Dia sebut nama. Dia ni duduk tengah padang pasir, tiba-tiba nampak satu awan duduk atas dia. Tiba-tiba daripada awan tu bunyi satu suara. Suara tu kata, hangpi dekat kebun satu orang, dia sebut nama orang tu, pergi turun hujan di situ. Fatanaha dhalika as-sahab fa'afragha ma'ahu fi harrah. Tiba-tiba saja gumpalan awan tu bergerak, pergi sampai satu tempat, turun hujan.